Episod terakhir Boboiboy Baraju mempunyai secret ending selepas pengakhirannya yang mengejutkan. Dalam ending credits, kita dapat lihat kemusnahan teruk yang telah berlaku ke atas robot Pak Pato angkara perbuatan Boboiboy Nova dan Blizzard. Kemudian kita lihat Puak Bara dan Salju bersama-sama menangkap Pak Pato, si penjahat yang menyebabkan kemusnahan dan perpecahan di planet Baraju selama ini. Kemudiannya, Boboiboy yang keletihan dan kesedihan di atas perbuatannya yang lupa diri akibat transformasi tahap ketiga didatangi oleh sahabat-sahabatnya yang kelihatan gembira dan memahami perbuatan Boboiboy itu bukan salah dirinya. Kemudian, Boboiboy disambut sebagai Wira dan dijulang-julang dan dilambung ke udara. Seterusnya, ketua-ketua puak iaitu Yanari dan Gardu nampaknya berbaik sesama mereka dan pengikut-pengikut mereka pun sama, menandakan berakhirnya sengketa antara dua puak ini dan bermulalah era persahabatan yang baru. Boboiboy dan rakan-rakan seterusnya saling membantu Puak Bara dan Salju dalam mengemas dan membaiki kerosakan tempat tinggal mereka. Papa Zola dilihat bersama sisa bangkai kapal angkasa MYS Kebenaran yang terhempas dalam episod pertama. Sedihnya, spaceship yang banyak berjasa ini tak boleh dibaiki lagi dan hanya tinggal kenangan selepas dirosakkan oleh Pak Pato. Maka, hero-hero kita terpaksa meninggalkan planet Baraju menggunakan portal teleportasi Ochobot sambil dilambai oleh penduduk-penduduk Baraju, termasuk kaum batu api sekali. Destinasi seterusnya, planet Bumi. Boboiboy kembali ke pangkuan Tok Abah dan memeluknya dengan erat. Babak post-kredit selepas itu menunjukkan Papa Zola menceritakan kisah pengembaraannya kepada keluarganya sambil menggunakan foto album. Ini diikuti dengan pertanyaan Pipi Zola, memandangkan Papa telah bersara daripada menjadi kapten di Tapops, apakah pekerjaan yang bakal dilakukannya selepas ini? Papa kelihatan optimis dan yakin bahawa pengalamannya sebagai kapten dalam Tapops menjamin kerjaya buat dirinya dalam bidang penerbangan. Akan tetapi, hidup tidak semudah itu dan nampaknya selepas itu, Papa bekerja sebagai penghantar makanan seperti rider Grab atau Gojek. Kita dapat tahu dalam video-video lain sebelum ini yang Papa Zola sememangnya struggle dalam pencarian rezeki dan nafkah buat keluarganya sehingga kesempitan wang malah terpaksa berpindah ke rumah buruk yang usang. Semua ini akan bersambung dalam Papa Zola The Movie. Malah, Boboiboy dan Gopal yang kini teruk sama berada di bumi akan menyertai pengembaraan ini juga.